Ya Arhamar-Rahimin. Baik itu doa masuk masjid, langkah kaki sebelah kanan, dan kita niat iktikaf ya. Solat tahiyatul masjid, solat duha. Lepas solat lebih kurang dalam pukul 9 subuh. Sini tunggu sini. Tunggu sini. Tiang yang kedua ni, kita tunggu Yang sini kedua. kita nak insya-Allah ya. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua. Baik, saya sebut tadi kurma Nabi. Kurma Nabi ni aliyah yang di Madinah, harga dalam 90 rial, dekat-dekat dengan 110. Saya dapat murah sikit, sahabat kita nama Farham. Dia dapat betul-betul daripada ladang dan dia bagi harga mudah 70 rial je. Oh, Tapi ingat ada juga yang 50 rial. 40 rial pun ada, tapi kurma yang jangan beli Yang 7 biji setiap pagi tu. Ya, betul. Dia ajuah banyak. Tapi yang ni ajuah ni siapa nak pesan bagi saya nombor bilik dan dia hantar insya-Allah. Farhan yang sambut jemaah semalam. Tu dia dapat dengan harga murah, dia daripada tokek dia kan. Daripada harga 90 100 pun dapat 70 rial akak ya. Alhamdulillah bagi tak boleh. Baik. Semua ada wuduk kan? Dah semuanya semua. Belum. Okey. Akak muslimah jalan ni kanan kiri naik tangga. Ambil tepi. Tepi pasal naik kiri. Kalau lagi kata dia buat sini sana. Okey. Pergi mak. Saya ambil dulu lah. Oh, daripada subuh lagi sama habis. Murah jubah tu RM15. Ustaz, 15 rial je jubah Murahnya. Jubah. RM15. Terima kasih, Ustaz. Betul?